Oi korang, ni ada benda penting aku nak bagi tahu ni. PAS telah pun memutuskan kerjasama dengan Parti Bersatu berkuat kuasa 8 Jun 2026, yang mana keputusan ni telah pun dibuat oleh Majlis Syura Ulama PAS pada 2 Jun yang lalu dan diperlakukan oleh Majlis Mesyuarat Khas Jawatan Kuasa Kerja PAS Pusat pada 8 Jun 2026. Jadi kepada sahabat-sahabat dalam Parti Bersatu, terimalah keputusan ini dengan lapang dada. Kepada sahabat-sahabat di dalam PAS, kita teruskan perjuangan kita seperti sedia kala. Jangan kita terlampau happy, walaupun saya tahu ada segelintir daripada kita memang nakkan keputusan ini, tetapi kena ingat sahabat-sahabat di dalam Bersatu pun ada yang menyokong PAS. Jadi kepada yang masih bersama dengan Bersatu, anda boleh carry forward. Kepada yang nak bersama PAS, PAS hari ini mengalu-alukan kehadiran anda ke dalam parti PAS. Jadi insyaAllah kita akan sama-sama berjuang di masa akan datang. Why so serious?